Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Munawar bertemu kembali dalam video tutorial video pemasaran YouTube. Okey, sekarang kita berada di video tutorial yang ke-6 iaitu bagaimana melakukan RSS feed submission untuk video yang telah anda bina sebelum ini. Pastikan anda telah pun melihat video tutorial 1 sehingga ke video tutorial 5 dan saya telah beranggapan anda telah pun mempunyai video anda dan telah optimaskan video anda. Okey. Ini adalah bahagian terakhir di dalam on-site optimization untuk video pemasaran YouTube anda. Okey. Di sini saya tunjukkan video yang telah saya uploadkan di YouTube melalui video tutorial sebelum ini. Jadi ini adalah video berkenaan dengan DC40, Dyson DC40. Okey. Apa yang kita akan lakukan sekarang? Kita akan lakukan submission di bugping.com. Sebelum anda melakukan submission, anda perlu mempunyai RSS feed URL untuk video anda. Okey. Jadi URL dia ialah format dia ialah anda gunakan di sini. Jadi saya akan letakkan file ni di blog saya. Anda boleh lihat di blog dan muat turun file ini dari blog saya. Ini dia HTTP Gdata YouTube feeds. Okey, di sini ada dua parameter atau variables yang perlu anda tukar iaitu nama channel YouTube anda. Yang ini satu yang perlu anda tukarkan kepada nama channel anda dan kedua ialah title YouTube video anda. Dua ini perlu anda tukarkan. Okey. Sekarang di mana nak dapatkan nama channel YouTube anda? Okey, kalau anda lihat kepada video tutorial sebelum ini saya tunjukkan bagaimana melakukan video channel, optimaskan akaun YouTube anda. Okey. Di sini anda boleh lihat ini kalau anda klik di sini dan anda klik my channel anda klik my channel, anda akan dapat lihat anda punya channel name. Ini channel name anda ya. Jadi Dyson Cleaner Vacuum ini adalah nama channel anda. Jadi di sini apa yang diminta ialah untuk anda tukarkan nama channel YouTube anda. Nama channel saya akan ambil yang ni. Copy dan kita akan tukarkan di sini. Okey, sahabat saya tak bawah. Copy sekali lagi supaya anda dapat lihat. Paste di sini, kemudian saya akan ambil yang ini. Ctrl C. Nama channel. Okey. Ctrl V. Okey. Siap. Kemudian yang seterusnya ialah title YouTube video anda. Okey. Katakan di sini, katakanlah ini adalah video anda. Ya. Kita buka video ini. Yang telah saya bina sebelum ini video anda. Jadi ini adalah title. Ini adalah title video anda. Jadi anda copy title ini. Title video ni. Ctrl C. Ctrl C. Dan anda pastekan di sini. Ctrl V. Okey. Jadi untuk test anda punya ni, anda boleh pergi ke sini. Copy dia. Kemudian anda pastekan di browser anda. So anda akan dapat lihat anda punya feed di sini. Okey. Jadi confirm bahawa feeds ni okey, working. Jadi anda perlu copy ni untuk kita masukkan ke dalam kita punya bugping.com. Bila anda pergi ke bugping.com ni, anda klik free RSS Summit online. Kalau ada terbuka window atau pop-up, anda close. Sebab itu ada iklan daripada bugping.com ini. Okay, anda klik RSS free RSS Summit online. Kemudian anda scroll ke bawah di sini. Di sini ada diminta RSS URL. Ini adalah RSS URL anda. Copy dan pastekan di sini. Paste. Tidak perlu validate RSS anda. Di sini anda akan dapat error. Biarkan saja. Kemudian RSS title. Okay, gunakan keyword anda. RSS title ialah Dyson DC 40 anda. Okay. Site URL. Okey, gunakan apa nama channel URL anda. Dia contoh di sini ialah saya agak ada bagi tahu anda di sini. Site URL ialah gunakan anda punya YouTube channel anda. Okey. Jadi YouTube channel anda ialah seperti yang ditunjukkan sebelum ini. Okey, telah tutup, tak apa. Anda klik my channel ni.
Okay, akan ambil sebelum tanda soal itu, seterusnya di sini. Dah copy dan masukkan di sini. Yes. Kemudian email ID, anda boleh masukkan apa saja apa saja email. Okay. Kemudian description, anda gunakan keyword. Okay, kemudian tick semua ini. Sekarang anda ready untuk melakukan submission. Okay. Jadi sebelum melakukan submission, dia akan mintanya anda 11 soalan 1. 11 soalan 1, jawapannya adalah 10. Dan anda boleh klik submit. Pastikan data ini betul. Anda masukkan RSS URL, RSS title, site URL, email ID, OT. Kemudian lakukan submission. Okay, tunggu dia akan complete keseluruhannya. Okey, done. Mana yang telah pun berjaya melakukan RS submission. Okey, tujuan kita melakukan RS submission ni supaya Google crawler datang ke feed anda dan dapatkan maklumat baru di dalam dari anda punya feed. Okey, dengan itu video anda akan diindeks. Jadi anda boleh semak video anda, contohnya di sini. Ini adalah video anda tadi. Ini adalah URL video anda. Jadi kalau anda pergi ke Google dan anda masukkan URL video anda, ia telah pun diindeks di Google. Okay. Jadi itu saja video yang simple ringkas bagaimana melakukan RSS submission video anda. Jadi anda boleh lakukan, pilih keyword yang betul. Sekiranya anda telah lakukan semua step dan video anda muncul pada top 10 Google search result page di muka depan Google, mungkin dari kedudukan 8, 9 dan sebagainya, anda tunggu sedikit masa sehingga dia naik. Kalau dia masih lagi di 8, 9 dan anda ingin push sikit, anda boleh buat backlink dengan melakukan social bookmarking dan anda boleh buat backlink daripada authority website untuk social proof. Jadi itu saja daripada saya untuk social bookmarking. Mungkin saya akan buat video yang lain. Harap anda mencuba teknik ini, ya. Dan sekiranya ada komen ataupun anda ingin berikan feedback dan sebagainya, bertanya soalan, anda boleh postkan di blog saya. Okey. Itu saja dari saya untuk kali ini. Jumpa anda pada video-video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Assalamualaikum.